Kalau kencing dah mula berbuih, jangan buat tak tahu. Itu bukan perkara kecil. Itu mungkin tanda buah pinggang dah mula tertekan. Sebab tu, saya nak jelaskan satu benda penting. Buah pinggang ni, kerja dia tapis darah, buang toksin dan garam berlebihan. Tapi, bila toksin tu terlalu banyak, buah pinggang kita tak sempat nak berehat. Lama-lama, dia rosak perlahan-lahan. Bila dah rosak, kesannya bukan setakat bengkak kaki, tekanan darah naik, jantung mula lemah, kulit jadi kekuningan dan yang paling bahaya, badan dah tak boleh singkirkan racun sendiri. Sebab tu, ramai yang mula amalkan kapsul bawang dayak. Dalam herba ni ada Eleutherin bulbosa, bahan semula jadi yang bantu bersihkan sistem tapisan buah pinggang. Ia bantu turunkan bacaan kreatinin, buang garam dan toksin berlebihan dalam badan. Bila buah pinggang dah mula bersih, tekanan darah jadi lebih stabil, kaki tak lagi bengkak dan badan rasa lebih ringan semula. Kalau sekarang pun dah ada tanda-tanda awal, jangan tunggu sampai kena mesin. Amalkan dari sekarang, biar bawang dayak bantu lindungi buah pinggang kita sebelum terlambat. Jaga buah pinggang, jaga nyawa, ingat nama dia kapsul bawang dayak.